Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena bulan Ramadan hari yang ke-17, rakan muda Yadim menjayakan beberapa acara, tetapi saya tumpukan kepada masakan bubur lambuk. Hari ini pihak Yadim dan Belia dan Sukan Negeri Perak mengadakan majlis membuat bubur lambuk mahasiswa-mahasiswi di Masjid An-Nur Ulu Kinta Perak. Masukkan stok ayam secukupnya. Kita mengacau sebanyak 3 kawah bubur lambuk dan semuanya anak-anak muda ini adalah daripada berbagai-bagai universiti dan politeknik. Sementara di sini pula adalah amat bertuah. Masukkan gula secukupnya. Sekarang adalah pemuda-pemuda yang sedang mengacau peringkat pertama bubur lambuk, iaitu beras dan air. Inilah kita tengok wajah-wajah yang kita kata menawan lah budak-budak ni. Selamat memasak bubur lambuk. Kita pergi pula melawat ke sudut di mana adik-adik daripada UNIK KL dan juga IPG Ipoh telah pun menyelesaikan tugas mereka untuk menampal stiker penutup untuk bubur lambuk. Dan tengok ni muka-muka anak-anak dara yang manis-manis walaupun mereka sedang berpuasa. Kita pergi ke sudut ibu-ibu. Tengok ni yang rajin sangat dalam membuat penyediaan bekas bubur lambuk. Okey. Kita mengambil peluang juga untuk berfoto bersama dengan Ketua Bahagian Sukarelawan Rakan Muda Belia. Tengok tu, sporting betul. Kawan-kawan, sekarang kita berkesempatan bertemu pula dengan mahasiswa daripada Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar. Mereka telah sesat dalam perjalanan untuk datang kemari, jadi lewat. Jadi kita kena beri hukuman untuk mereka mengacau bubur lambuk ini. Tengok ni, dia belum lagi mendidih dengan sempurna. Gotong royong untuk memotong daun sup. Sekarang kita juga bertemu dengan mahasiswa daripada Politeknik Engku Omar Ipoh. Dan ini adalah kita punya second chef, supervise mahasiswa ini untuk mengagih-agihkan santan pekat dan juga mix veggie. Okay? Sekarang kita bersama dengan adik Alifah Osman daripada Politeknik Engku Omar nak menunjukkan bahan rahsia untuk menyedapkan lagi kita punya bubur lambuk ini. Sekarang adik-adik ini akan memasukkan mix vegetables ke dalam bubur lambuk kita dan proses mengacau mesti diteruskan untuk mengelakkan bahagian bawahnya menjadi hanyut. Okey? Tu dia. Okey, garam dimasukkan juga dan mengikut secukup rasa. Bawang goreng ditabur beserta dengan daun sup. Kita tabur berselang-seli, ya. Sekarang tamatlah sudah proses mengacau bubur lambuk. Okey, sekarang chef sedang melihatnya keadaan bubur lambuk. Kita dah tutupkan api, tetapi bubur lambuk ini masih mendidih dan ini adanya bubur lambuk kita dah pun siap untuk dinikmati. Sekarang adik-adik ini akan mengangkat bubur yang telah masak ini ke tempat untuk dihidangkan. Okey, alhamdulillah 3 kawah
bubur landuk. Tengok ni dah sampai ke dasarnya. Kita akan agih-agihkan kepada semua yang ada di sini. Okey, kawan-kawan tengoklah, adik-adik mahasiswa ni memang sporting sekali. Selamat menyambut Nuzul Quran. Dan seterusnya kita ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua mahasiswa-mahasiswi IPG Ipoh, Politeknik Ungku Omar, Uni KL dan USAS. Okey kawan-kawan, kita akhiri majlis kita ini dengan ekspresi yang amat gembira. 1, 2, 3. Sementara di sini pula adalah amat bertuah. Tengok sini wajah-wajah mereka yang gembira walaupun sedang berada dalam bulan puasa. Yang kau tunjuk muka lah. Kenapa tunjuk dekat situ? Kalau kat situ tak nampak muka. Okey, balik semula. Dekat sini sikit. IPG? IPG mana? Ipoh. Oh, agak. Bye-bye semua. Kawan-kawan jangan lupa ya, klik 2 lagi resipi di akhir video ini, iaitu roti sosis gulung dan kuih bom pisang.